AFC dedah kebenaran, cadang aksi JDT dan Al-Ahli untuk bisa diulang. Peminat bola sepak Malaysia setakat ini masih merasa tidak puas hati susulan kekalahan tipis JDT kepada gergasi Arab Saudi Al-Ahli baru-baru ini. Mereka mengatakan kemenangan kelab bimbingan Matias Jaisley itu telah diselubungi elemen menipu dan ketidakadilan teknikal. Melihat ramai protes dari fans JDT itu, AFC akhirnya bertindak dengan mengatakan bahawa aksi itu sememangnya penuh dengan kontroversial. Antara yang paling disorot AFC adalah beberapa keputusan pengadil yang dianggap telah merugikan JDT, di antaranya dalam beberapa situasi krusial termasuk tuntutan penalti dan kekasaran di kawasan tengah memihak kepada pasukan lawan. Selain itu, AFC dibuat kecewa dengan corak permainan Al-Ahli yang terlalu kasar dan sering menjatuhkan diri serta melambatkan rentak permainan sebaik sahaja mendahului, dianggap sebagai tindakan tidak profesional yang menjejaskan momentum serangan JDT. Dari segi statistik, AFC melihat JDT mampu memberi saingan sengit dan tidak wajar pulang dengan tangan kosong berdasarkan kualiti permainan yang dipamerkan di atas padang dan turut mencadangkan agar aksi itu sepatutnya diulang.